Ya, ini satu mesyuarat khas MPP untuk membincangkan apakah langkah-langkah seterusnya bagi memperkukuhkan parti. Dan Alhamdulillah banyak cadangan yang diterima daripada ahli-ahli MPP. Dan semua cadangan ini kita akan perkemaskan dan untuk terus maju ke hadapan. Saya yakin ini adalah sebahagian daripada proses kematangan parti yang perlu kita lalui dengan bijaksana dan berkhidmat. Saya kata tadi, ini proses pendewasaan parti. Setelah 9 tahun parti ini dibina, pastinya ada pindaan, perubahan yang perlu kita lakukan dan inilah yang telah kita laksanakan. Dalam parti-parti politik, semua parti melalui proses yang sama. Okey. Siapa ketua pembangkang sebenarnya? Ada dibincang? Tidak. Kita akan keluarkan satu kenyataan rasmi dalam masa yang dekat. Itu nanti kita akan teliti lah sebab dia bukan lagi ahli parti. Kalau mengikut keputusan lembaga disiplin semalam, hak-hak keahlian juga telah dilucutkan. Maka proses rayuan akan bermula dalam tempoh 14 hari ini. Beliau berhak untuk kemutukan rayuan dan terpulang kepada lembaga rayuan untuk diimbangkan. Tapi bersatu dah ada calon siapa yang akan menggantikan Hamzah? Tidak, kita tidak putuskan lagi.